Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan untuk tuan-tuan dan puan-puan di mana sahaja berada. Hari ini saya bukan hadir untuk berlapis kata. Tidak tampil bukan untuk menjaga hati kuasa. Saya tampil sebagai mangsa, dan iaitu mangsa skim emas yang dikaitkan dengan seorang individu hari ini diangkat sebagai Timbalan Menteri Agama. Dan saya tampil sebagai aktivis yang perjuangkan keadilan untuk adik Zarah Karina, pelajar 14 tahun yang meninggal dunia di SMK Tun Mustafa. Ini bukan cerita politik. Ini cerita amanah yang dikhianati. Tuan-tuan dan puan-puan, pada mereka yang berkata, kenapa baru sekarang bersuara? Saya jawab jelas. Kerana hari ini orang yang dikaitkan dengan penderitaan kami diberi kuasa atas nama agama. Keluarga saya kehilangan wang, bukan RM1, RM2, RM3, ribuan. Hilang simpanan, hilang kepercayaan. Skim itu datang dengan wajah agama, dengan kata-kata ustazah, dengan janji berlapis dan melapis ayat Tuhan. Saya tidak mengatakan sesiapa bersalah di mahkamah. Tetapi saudara-saudari sekalian, saya nak berkata pada hari ini, mangsa masih wujud, bukan seorang, 2 orang, 3 orang, ratusan orang, malah ribuan orang. Luka masih berdarah. Dengan mangsa tidak wajib senyap hanya kerana pelaku naik pangkat. Saya nak tanya dengan lantang, siapa beri kebenaran mengutip dana awam atas nama Justice for Zarah? Di mana laporan keuangan? Kalau betul ada, siapa pemegang amanah? Dan ke mana wang itu disalurkan? Saya sendiri tidak memperjuangkan kes Zarah. Saya tidak kutip dana. Saya tidak jual simpati. Saya tidak buat konten berduit atas kematian seorang anak 14 tahun. Kalau tidak, apa disorokkan? Bukan akaun, dedah penyata. Kenapa rakyat yang bertanya dianggap musuh? Ini Timbalan Menteri Agama, bukan Timbalan Menteri Pelancongan, bukan Timbalan Menteri Belia, bukan Timbalan Menteri Wanita dan Pembangunan Masyarakat, atau menteri-menteri sebarangan. Ini jawatan yang menentukan hala tuju Islam negara. Memberi legitimasi agama, mewakili suara umat, tetapi individu yang dilantik, rekodnya dipersoalkan. Moraliti awamnya dipertikaikan. Akidahnya diragui oleh sebahagian ulama. Soalan saya mudah. Adakah kerjaan benar-benar tidak ada calon lain? Tinggal satu je. Atau jawatan agama kini hanya alat politik? Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak melabel. Tapi bila mantan mufti menegur, ulama menyatakan kebimbangan, rakyat bertanya tentang amalan spiritual tertentu, kerajaan wajib bertindak
Agama bukan eksperimen. Akidah bukan zon kelabu. Kalau benar tiada isu, lantik panel bebas ulama. Kenapa takut? Kepada PMX, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini ujian sebenarnya yang amat berhormat Perdana Menteri. Ini bukan soal sokongan politik. Ini soal kepimpinan moral. Jika WAB terus berdiam diri, rakyat akan anggap kerajaan melindungi mangsa akan rasa terinjak. Institusi agama akan jadi rosak. WAB, Datuk Seri Anwar Ibrahim ada kuasa. Gugurkan timbalan menteri ini sementara. Siasat secara bebas. Pulihkan keyakinan umat. Kalau ini pun tidak mampu dibuat, jangan salahkan rakyat hilang hormat kepada kerajaan yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya tidak akan diam. Mangsa tidak akan diam. Agama tidak boleh dijadikan perisai kuasa. Jika jawatan agama diisi tanpa integriti, maka kerajaan sendiri membuka pintu krisis kepercayaan. PMX, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kami dan yang ramai, bertindaklah sekarang. Ini amaran rakyat, bukan ugutan, bukan fitnah. Suara mangsa terabai yang telah dianiaya oleh seorang timbalan menteri agama. Saya mohon PMX untuk menyiasat jika betul ada kita sebagai mangsa bersedia untuk memberi bukti-bukti yang ada pada kami. Sila like, share, subscribe dan komen.